So start je masuk kelas saya bulan 2 start 45,000. Nama saya Muhammad Farid bin Razali, brand daripada NES lah. Okey, sebenarnya NES ni memang fokus kepada pemanis pengganti gula. Waktu mula-mula setting tu JMB Max tu, sebelum ni memang saya tak tahu langsung JMB Max, saya main tekan je. Sales dalam 600 lebih. Tapi bila hari pertama tu saya terkejut lah sebab sales tu masuk non-stop. Masuk-masuk dan sekarang kira baru 23 hari 45,000 sales. Saya datang banyak daripada video. Sebelum ni saya macam tergesa-gesa tau, macam nak ROI tu naik berapa apa semua. Walaupun tuan Nika kata sabar dulu kan. Tapi saya macam nak kena tukar ke ROI ni. So hari ni nampak clear untuk ROI, pengiraan ROI, berapa net profit kita dapat. Banyak benda. So sekarang ni macam saya dah ada, okay, saya sebelum ni rasa macam apa nak kena ubah. So bila jumpa tuan Nika ni, kita dah nampak dah apa benda, orang kata strategi yang kita nak kena tukar lah untuk ke hadapan kan. Nak join 101 macam tu, harga dia macam ni. Invest macam tu tapi sebulan daripada kosong dapat result macam tu. Siapa tak best? Siapa buat live? Okay, nak baca kisah kat bawah.